Hai, Assalamualaikum. Saya Amir Jahari dan hari ini saya akan kongsikan cara macam mana nak membuat lagu dengan mudah. Hari ini saya akan ceritakan cara pertama. Cara pertama ni saya dapat daripada seorang kawan yang di mana dia ada master degree dalam muzik. Nama dia Mas Harry dari Indonesia. Jadi dia cerita kepada saya tentang classical punya era. Dia cakap kalau kamu nak jadi seperti Beethoven, kamu mesti main lagu dia. Phase pertama, main lagu dia. Jadi second phase adalah kita buat ala-ala macam lagu Beethoven. Dan cara yang ketiga yang di mana orang selalu silap dan orang selalu lupa ialah cari identiti sendiri. Jadi bila kita selesa dengan phase pertama, which is kita main lagu orang tu, phase kedua kita buat lagu seperti orang tu. Jadi phase yang ketiga ni selalu orang fail. Dia tak kisah classical punya era ataupun zaman sekarang punya pop songs ataupun apa-apalah. Jadi video ni saya cipta untuk mengajak kepada semua orang yang berminat dalam composition. Ini adalah cara-cara yang mudah untuk anda jadi seorang komposer. Dan selamat mencuba. Kalau nak tahu cara yang seterusnya untuk mencipta sebuah lagu, minggu depan saya akan ceritakan macam mana saya mencipta sebuah lagu melalui lirik dahulu. Jika anda ada sebarang soalan, boleh letak dekat komen Facebook atau YouTube saya ni. Dan insyaAllah saya akan komen. Saya akan balas soalan-soalan anda. Jadi jumpa korang minggu depan. Subscribe video saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.